Okey, Assalamualaikum dan sejahtera. So, selepas soalan dari saya, apakah membezakan website anda atau anda punya e-commerce atau landing page anda dengan orang lain? Hanif, saya telah buat landing page atau saya tapi tak menjadi. Okey, sebelum tu saya ingin terangkan. Dalam kursus kami berada memberikan kursus itu dinamakan Canva Website Pro. Di mana kami memberikan tunjuk anda untuk anda bagaimana untuk anda membina sebuah website, sales pages atau produk macam-macam boleh dibuka di Canva. Kami memberikan tunjuk ajar tertentu dan kami memberikan ready-made template untuk anda lakukan. Okey. Tetapi ini adalah asas saja. Di mana jika anda seorang digital marketer atau membuat Canva website atau buat website apa saja atau buat content, ini bergantung pada anda punya structure dan juga anda punya creativity. Ini saya terangkan dengan jelas. Sebagai contoh, jika anda buat sebuah sales pages, yang pertama anda harus header anda. Yang pertama yang depan atas sekali itu menerangkan apakah produk anda. Okey. Nombor dua, anda menerangkan masalah atau pain point yang dihadapi dan anda boleh selesaikan dengan anda punya produk atau kursus anda tersebut. Dalam Canva website Pro kami beri tunjuk ajar bagaimana untuk memanage sebuah website dan menjual jana hingga 5 angka lah. So, kita menerangkan untuk anda dan mudahnya buat design. Okey? Itu kita berikan auto pay point tersebut. Dan kita akan terangkan produk-produk kita. Kita terangkan produk-produk dan kemudian kita akan buat testimoni. Testimoni daripada beberapa pihak yang mengatakan produk ini bagus, bergunalah, ini macam-macam semualah. Okey. Dan kita akan mula memberikan bonus lah. Kalau contoh sebagai digital marketer, kita biasa berikan bonus free gift untuk anda, menambahkan lagi anda punya value added mendapat khusus inilah. Kalau produk sebagai contohnya mungkin ada jual skincare, anda kasihkan macam pin rambut, penjikat rambut atau apa sajalah. Sebagai contoh untuk free gift yang kita berikan untuk tarik value added dari produk. Okey. Dan kita akan mula terangkan harga produk. So harga produk ini mungkin ada package tertentu yang boleh anda beri kepada mereka. Mungkin anda boleh masukkan sedikit video menerangkan bagaimana menggunakan produk tersebut. Okey. Dan kita gunakan apa kelebihan produk ini. So dari segi kelebihan produk ini dapat memberi anda menggunakan Canva dengan bagus, boleh membina sebuah website anda sendiri, lepas tu tunjukkan video sikit dan sebagainya dan kelebihan semua tu. Dan anda pergi sekali lagi ada call to action juga, belilah sekarang dan sebagainya. Itu dah structure dia, sebagai asas structure untuk buat sales pages. Semua orang tahu. Saya pun tahu, semua mereka tahu. Okey, tetapi dari segi creativity, dari segi gambar, dari segi kita olah ayat, dari segi copywriting adalah bergantung pada anda. So anda kena buat research jika anda jual skincare, anda kena buat research melihat semua service yang ada, gunakan dan jadikan lebih baik lagi. Jika anda jual properties, jual kereta kan, pelbagai kereta, anda lihat pada nama web yang jual kereta atau kereta sewa, bandingkan dan buat sebuah website yang convert adalah lebih bagus pada mereka. Ini adalah tergantung pada diri anda, tergantung pada kreativiti anda, tergantung pada imaginasi anda, ilmu anda dah ada. Canva website Pro kami berikan. So ini saya nak jelaskan sedikit penerangan tentang apa yang kami berikan di sini. Semua orang berbeza. Kalau semua orang boleh membuat social pages saya bagus, artinya tiada saingan dalam perniagaan ini, betul. Anda akan jadi kaya raya, betul. Kena anda buat. Tapi ini ada satu proses pembelajaran. Dan pelajaran yang pertama adalah bagaimana membina sebuah website menggunakan Canva. Okey, itu anda dapat pelajaran dia, teknik, trik dia, bagaimana buat automatic payment, bagaimana untuk boostkan anda punya business dengan membuat Facebook ads, dan bagaimana kami berikan konten-konten 1000 template percuma untuk anda. Semua anda boleh gunakan dalam situ. Kami juga memberikan ready-made template untuk anda, tapi anda boleh bersesuai lah. Jika tak sesuai, saya tengok mata dia cantik, kita dah uji, baguslah. Tapi mungkin anda buat lagi bagus. Itu perbezaan kita. So mungkin dalam masa akan datang anda akan jadi lebih bagus pada kami. Kerana dalam digital marketing ini, dalam bisnes online ini adalah aspek inilah yang sebeginilah yang membezakan antara kita semua. So saya harap anda faham. Dan ini kita berikan tunjuk ajar saja. Okey. So idea, pengalaman, jangka masa, pelajaran ini adalah satu orang kata perjalanan bisnes ni. So anda akan menjadi mahir. So saya harap anda jelas kenapa anda punya sales pages tak bagus. Berbanding orang yang ada 6 tahun atau 7 tahun buat sales pages ni. So tentu berbeza. Dari segi teknik dia, dari segi warna, dari segi gambar, berbeza. Okey. Okey, assalamualaikum sejahtera. Saya harap saya dah menjawab soalan anda berkenaan tentang kenapa saya tak bagus walau saya telah belajar. Inilah sebabnya.
Okey, Assalamualaikum.